Kisah Upin Ipin berkemah di tepi sungai. Upin Ipin begitu gembira pergi berkhemah. Upin Ipin memandang khemah dan setelah penat, mereka terus mandi di sungai. Pada malam hari, mereka panggang kangkung dan ayam bersama opah. Mereka menjamu selera hasil masakan tadi. Tiba-tiba merasa aneh di dalam semak bunyi benda pelik. Mereka risau bunyi itu. Rupanya seekor katak keluar dari semak. Mereka merasa hairan dan lega. Kisah Upin Ipin berkemah di tepi sungai. Upin Ipin begitu gembira pergi berkhemah. Upin Ipin memandang khemah dan setelah penat, mereka terus mandi di sungai. Pada malam hari, mereka panggang kangkung dan ayam bersama opah. Mereka menjamu selera hasil masakan tadi. Tiba-tiba merasa aneh di dalam semak bunyi benda pelik. Mereka risau bunyi itu. Rupanya seekor katak keluar dari semak. Mereka merasa hairan dan lega.